Di Tanzania, ada tasik paling seram di dunia. Air dia boleh tukar haiwan jadi patung batu. Tasik netron ni bukan tasik biasa. pH dia mencecah 10.5, sama tahap dengan amonia pembersih rumah. Bila haiwan terjatuh atau tersangkut dalam air ni, badan mereka perlahan-lahan mengeras jadi batu dalam beberapa jam. Proses petrifikasi ni berlaku sebab kandungan natrium karbonat yang tinggi gila dalam air tasik. Ramai jurugambar datang sini untuk rakam fenomena seram ni. Patung haiwan tersebar macam kuburan terbuka. Tapi yang pelik, ada bakteria khas boleh hidup dalam air toksik ni. Mereka bagi warna merah jambu pada tasik. Lagi mengejutkan, flamingo lesser sebenarnya pilih tasik ni untuk beranak. Mereka imun pada kesan toksik air. Lebih 2 juta flamingo datang sini setiap tahun. Tasik maut ni jadi tempat paling selamat untuk mereka. Suhu air boleh capai 60 darjah Celsius. Panas macam air panas dari cerik. Memang neraka untuk kebanyakan makhluk. Tasik Netron buktikan alam semesta ada tempat yang cantik tapi mematikan. Keajaiban dan kematian dalam satu tempat. Masya Allah. Jangan lupa like dan share ya.